mempunyai 20 akaun bank di luar negara dengan jumlah simpanannya mencecah 66 juta USD dan 49 juta dolar Singapura. 20 akaun bank masing-masing adalah, kalau saya izin, Datuk yang ketua, dengan izin saya baca satu-satu. Citibank USD 10 million, UOB Sing dollar 5.5 million, DBS Sing dollar 8 million, Bank of China USD 3.5 million, Citibank USD 4 million. Yang hebat ni, Israel National Bank USD 6.5 million, American Express Bank USD 5 million, American Express Bank USD 5 million, Israel National Bank USD 10 million, Israel National Bank USD 5 million, lagi Israel National Bank Sing dollar 7.5 million. Ada yang bangun yang mata pergi jalan. Israel National Bank Sing dollar 5 million, Israel National Bank Sing dollar 3 million, Citibank Sing dollar 6 million, Citibank USD 7 million, Citibank 6 million, lagi Citibank 6 million, 5 million, Israel Bank Sing dollar 6 million. Ada banyak lagi. Israel National Bank USD 5.5 million dan juga Israel Bank Sing dollar 8 million. 20 akaun bank ini memberikan jumlah simpanannya sebanyak 66 juta dolar Amerika Syarikat dan juga 49 juta dolar Singapura. Oh, kaya. Setiap akaun juga ada maklumat terperinci, Datuk yang dipertua, termasuk nama si pemegang akaun, jawatan, nombor pasport, jenis akaun, nombor akaun, tarikh pembukaan dan juga tarikh pematangan fixed deposit. Saya cuma ingin baca satu je. Boleh minta penjelasan sikit sebelum baca?